Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Puan Rashidah binti Omar. Nama saya Jen Nurmasyika binti Jaya. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 yang bertajuk penghasilan produk dengan membuat bahan pembelajaran digital. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya, Jen Nurmasyika binti Jaya, bersama rakan saya, Hasliana anak kepada Syarif dan Muhammad Reza Saputra bin Ramalan. Untuk memulakan pembentangan ini, izinkan saya membacakan soalan tugasan yang diberikan. Soalan tugasan 2 iaitu penghasilan produk bahan bantu belajar digital. Soalannya ialah, anda dikehendaki untuk menghasilkan satu bahan bantu belajar berasaskan aplikasi teknologi terkini dengan menitik beratkan aspek kemahiran bahasa dan bersesuaian dengan murid. Pilih satu kemahiran sahaja, sama ada kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, aspek seni bahasa atau aspek tata bahasa. Okey, baiklah. Di sini kami akan menerangkan tentang dokumen standard kurikulum pentaksiran. Yang di mana kami mengambil standard kandungan asas membaca dan memahami, yang di mana murid boleh membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Seterusnya, murid dapat membaca dan menakul bahan multimedia, yang di mana murid dapat membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Yang ketiga, membaca dan mengekspresi karya sastra dan bukan sastra, yang di mana murid dapat membaca dan menganalisis kandungan dan kerja sastra dan karya bukan sastra. Lepas tu, murid juga dapat membaca karya sastra dan karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif pembelajaran. Apa yang kita dapat daripada bahan bantu mengajar ni? Yang pertama, kita dapat mengenal pasti, murid dapat mengenal pasti kata nama am dan kata nama khas dalam ayat yang diberikan. Yang seterusnya, murid juga dapat menggunakan dalam proses pembinaan ayat, yang di mana dia menggunakan kata nama am dan kata nama khas dengan betul. Yang ketiga, murid dapat mengelaskan kata nama, yang di mana murid dapat mengelaskan perkataan yang diberikan kepada kategori kata nama am ataupun kata nama khas dengan tepat. Tajuk bahan bantu belajar digital yang kami pilih ialah kata nama am dan kata nama khas. Apakah yang dimaksudkan dengan kata nama am? Kata nama am ialah kata nama bagi menjelaskan nama secara umum. Kata nama am terbahagi kepada 2 iaitu kata nama am konkret dan kata nama am abstrak. Kata nama am konkret ialah merujuk kepada kata nama yang bersifat umum yang boleh disentuh, dilihat, didengar, dirasa atau dihidu. Ia merujuk kepada benda atau objek yang wujud secara fizikal. Yang pertama ialah benda, iaitu objek atau sesuatu yang dapat dilihat, disentuh atau digunakan dalam kehidupan seharian. Ia boleh berupa buat-buatan manusia ataupun semula jadi. Sebagai contoh seperti meja, kerusi, buku, beg dan cawan. Haiwan pula ialah benda hidup selain manusia yang bergerak sendiri dan biasanya mempunyai deria untuk berinteraksi dengan persekitaran. Contoh haiwan ialah kucing, anjing, burung, ikan dan gajah. Yang ketiga ialah manusia. Manusia ialah makhluk hidup yang berakal, mempunyai emosi dan dapat berkomunikasi serta melakukan aktiviti sosial dan fizikal seperti guru, doktor, pelajar dan juga ibu bapa.
Akhir sekali ialah tempat, iaitu lokasi atau kawasan tertentu yang boleh dihuni, dikunjungi atau digunakan untuk tujuan tertentu. Tempat-tempatnya seperti sekolah, rumah, pasar, taman dan juga pantai. Yang kedua ialah kata nama am abstrak. Kata nama am yang merujuk kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat, disentuh atau dirasa secara fizikal. Ia biasanya merujuk pada konsep, perasaan, sifat, keadaan atau ilmu. Yang pertama ialah perasaan. Perasaan seperti kasih sayang, kebahagiaan, kesedihan, ketakutan dan juga kemarahan. Yang kedua ialah sifat. Sifat seperti kejujuran, keberanian, kecantikan, kepandaian dan kemuliaan. Melalui keadaan pula seperti keadaan kemiskinan, kegelapan, kesunyian, kesakitan dan juga kebersihan. Yang terakhir ialah ilmu ataupun pendidikan seperti matematik, sains, sejarah, kesenian dan juga teknologi. Apa pula yang dimaksudkan dengan kata nama khas? Okey, jadi jom kita belajar sama-sama apa itu kata nama khas. Okey, kata nama khas ni dia merujuk kepada orang, haiwan, benda, perbadanan atau institusi, bahasa dan seumpamanya. Yang di mana huruf pertama kata nama khas perlu ditulis dengan huruf yang besar. Kata nama khas ni dia terbahagi kepada dua, iaitu kata nama hidup, kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Okey, kata nama khas ni terbahagi kepada dua kan. Okey, yang pertama kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Okey, untuk kata nama khas hidup ni dia ada dua. Di mana kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Okey, lepas ni kita akan tengok contoh-contoh. Apakah kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Okey, untuk kata nama khas hidup manusia, antara contoh-contohnya ialah nama orang. Yang mana contohnya Ahmad, Siti, Tan Sri Mudi Yaasin, Lisa Surihaini dan lain-lain. Untuk nama yang didahului oleh gelaran atau panggilan seperti Profesor Ahmad ataupun Senator Rani. Okey, untuk kata nama khas hidup. Contoh kata nama khas hidup tapi bukan manusia. Yang pertama, malaikat, yang ini Jibril. Yang seterusnya haiwan, yang di mana seperti tompok, belang, sang kancil dan banyak lagi. Okey, untuk kata nama khas tak hidup, kita ada nama tempat seperti Kuala Lumpur, Malaysia, Sungai Mekong, Gunung Kinabalu. Yang seterusnya nama organisasi seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Google dan UNICEF.